Tiga tanaman yang mudah nak hidup. Yang pertama pokok matua, yang kedua pokok mangga dan yang ketiga pokok pisang. Jom kita tanam semua ni. Mula-mula kita kena bersihkan kawasan untuk kita dapatkan mood baru, semangat nak tanam pokok. Kalau semak samun memang tak ada lah kita nak tanam pokoknya. Nak bercangkul pun tak boleh kalau semak dah tinggi. Seterusnya kita dah clear kawasan, kita mula bertanam. Macam saya akan gali je, lepas tu kita akan letak dan kambus. Letaklah sikit baja kalau nak. Macam pokok matua ni saya isi sikit baja, kita dah gali, kita letak tanah hitam sikit kat bawah sebab tanah dia keras. Saya bubuhlah sikit baja dan kita letak pokok dan kambus dengan tanah. Bagi saya pokok matua ni antara pokok yang paling lasak jugalah sebabnya dia asal daripada hutan, senang sangat nak tumbuh dan hidup. Macam pokok matua ni kita semai daripada biji, jadi saya tak pastilah dekat luar sana kalau saya tanam pokok matua insya-Allah hidup dengan subur. Next kita akan tanam juga pokok mangga ataupun mempelam. Saya tak pastilah benih apa, kita semai biji juga. Dan yang ketiga adalah pokok pisang. Kalau tanah korang tak subur ke, masalah tanah keras, tanamlah pisang dan mudah sangat nak hidup. Korang malas sangat, korang buat je macam saya ni, gali tanam, tak isi apa-apa pun. Keyword dia kena rajin je. Okay guys, bye.